Walaupun lebih seminggu 3 pilihan raya kecil berlalu, wajah politik baru yang dijelmakan rakyat masih menjadi perhatian beberapa pemimpin parti oposisi. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT-PKR Badul Hisham Syaharin menyifatkan apa yang berlaku itu sebagai suatu perubahan dan wajar direspon. Politik baru ini bukan benda baru. Ini ialah pusingan perubahan politik dan kehidupan, reformasi pemikiran manusia yang beri respon kepada politik. Dulu di Malaysia, zaman awal, kita ada politik muda dengan kaum tua, kaum muda yang membawa angin daripada Timur Tengah. Itu juga boleh digelar pada masa itu politik baru. Dengan menuntut kemerdekaan, ketika orang tua mikirkan jarum pun tak boleh nak buat, nak tuntut merdeka. Tapi politik itu relevan dan akhirnya sehingga ke tahap ini. Now, dengan politik baru, kita perlu berevolusi respon daripada masyarakat. Tegasnya lagi, politik baru ini harus memperkasakan rakyat melalui pendekatan pendidikan. Politik baru itu ialah membawa pendidikan dengan memperkasakan rakyat. Itu lebih penting daripada memperbodoh dan mempertakutkan rakyat. Terdahulu, politik baru rakyat Malaysia menyaksikan kemenangan Pakatan Rakyat di Parlimen Bukit Gantang dan Dun Bukit Selambau. Barisan Nasional kekal menang di Dun Batang Air. Beliau yang juga pengerusi Solidariti Anak Muda Malaysia SAMM turut mengajak rakyat, khususnya generasi muda, untuk memperkasa politik baru bersama-sama Pakatan Rakyat.